Maaf nih, Fael mau buat ikhlas untuk Una. Aku minta maaf kau Lana sebab aku kalau ada yang bikin terasa kau di situ. Jujur aku cakap, ramai di kalangan sini perempuan, kau yang berikan saya. Mungkin kami serumah kan, jadi dia banyak tahu masalah Fael. Aku pun nak minta maaf juga, walaupun kadang-kadang aku pun ada juga salingan, tapi yalah aku anggap benda tu macam yalah hal lebih muda pada aku yang lebih tua, aku kena faham lah perasaan dia. Macam kita kan kau perasaan adik, tapi kena faham dia lebih lah. Lagipun dia jauh pada family kan. Hello guys, welcome back to my YouTube channel Faed. Ting 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 ting. Guys, hari ini Faed dengan Rina mau buat konten apa Rina? Ya, ini adalah konten paling gempak yang Faed pernah buat. Bukan paling gempak, biasa je pun. Ini paling effort yang Faed pernah buat. 500k dalam tangan. Tak lah, mana ada. Okay, so ini adalah konten di mana kami akan menyambut birthday Una. Sebenarnya aku tak tahu birthday-nya, aku lupa. Kau tahu macam mana aku tahu? Kau lagi jahat. Aku yang begitu kau. Aku tengah make up kan. Rina, sini kau. Apa? Ini hari birthday Una. Faed, jangan twist cerita sebenarnya Faed. Kita ni kawan yang jahat lah Faed. So hari ni Faed dengan Rina dan item lain akan sambut. Tapi sekarang adalah konten partnership yang macam kamu tahu. So sekarang tengah berjalan konten habis. So sementara konten habis settle, tunggu settle, kami akan Set up dulu lah. Makanan semua. Kami yang buatkan makan ke atas. So Mana Una pun tak pernah buat macam ni dengan kita tau. ini kita buat tu dia. Kita buat setelah 2 tahun berkawan. Baru kami buat, itu pun disebabkan isu hari tu yang apa? Yang dua kroni tu ya. Oh, tu ada isu baru buat. Nampak tak? Dan lagi pun aku mau hargai Una lah. Sepanjang kami 2 tahun berkawan, dia banyak bilang orang bantu aku. Lagi kahwin. Dia memang rapat dengan aku. Una dah macam mak kedua Faed. Dia macam kan mak kakak. Yang mak tu ya? Mira. Oh. Mak tu kau. Sekarang Sekejap ikut. Okay, tapi kau ucapkan dulu. Ucap dulu sama Arja dengan Rina. Kepada Una, Rina nak ucapkan. Jangan nangis. Rina tak pernah nangis. Kita dah lama berkawan. Rina, tahan siut. Tak boleh Faed. Kita kepada Una Terima kasih. sebab Dah jadi kawan yang terbaik. buat Hafiz tiba. Buat berkodok tiba. Astaghfirullahalazim. Faed, Tapi kau kita ada dah kek. order ke belum? Dia ada. Kenapa tak order dari tadi? Tak tahulah. Kau memang temen yang goblok aku cakap lah. Tapi sekarang ni kita orang dekat office Management. management. Kita akan cari je apa yang ada. Kita ambil mana-mana sisa-sisa hari tu, kita ambil untuk Una. Sebab dia orang macam kau makan sikit, mungkin ada kek lama ke apa benda ke. Okay? Rasanya Jangan risau. kita akan cari lah. Jom kita cari jom. Mau ke mana kau? Cari kek. Sekejap. Faed. Tak ada kek lah. Mana kek dia? Betul. Tak ada juga. Betul Faed. Kau rasa di mana Rina? Tak tahu aku. Dia buka bawah ni, buka bawah ni. Ini. Ada lipas tak dah? Ini boleh untuk Una ni. Tak tepi. Yang boleh letak tepi. Ada, bagi garam. Una suka masak, kita bagi garam. Okey, betul. Jimat sikit duit ni. Ada tak ada? Tu. Faed. Rina, resipi lah sini. Siapa punya ni? Kur ke? Ke Kak Andi punya? Ni mesti dorang punya nak makan ni. Biar ambil je. Sisa kan? Boleh tak nak ambil? Minta ya? Boleh abang. Ambil je. Dia nasib baik weh. Cukup ni. Lagi. Aku cari tu. Ni buat ni. Rina, dah minum. Dah minum siapa weh? Tu minum siapa? Dah minum siapa weh? Bagi? Nak bagi kita nak? Dia bagi siap. Nak bagi kita nak? Ambil. Okey, ambil je. Ni mesti minggu lalu punya kan? Ya. Boleh tak apa. Tak sakit perut lah. Una je pun. Ya. Wah, kita dah makan. Tanpa
ada pakai budget untuk Una. Kita memang kawan yang terbaik. Una, Una aku patut bersyukur dapat kawan yang terbaik macam kami. Iya. Tapi nak boleh nampak kita kena sorak dulu nak. Tada, Una. Kita dah jumpa makanan tu, Una. Dan memang kawan yang baik. Nak pergi solat dekat bilik Abih. Nak tunggu habis konten? Kita ada makan ni makanan lama. Apa? Ni makanan dah basi. Rasa perut Una tahan tu. Dia raja makan. Nanti Abih marah weh kat bilik dia. Tak apa ke? Wah, Abih dah pun. Kacau. Sini. Sorok nanti kau lihat orang tengok. Kau tengok Una betapa effortnya kami membuat untuk kau. Mana nak dapat kawan macam ni? Mana dia berkualiti sangat? Kita je paling berkualiti. Mana mau jumpa dapat kawan yang low budget punya celebrat. Jarang mau tengok yang motorcycle punya. Okay, sekarang guys, kami mau set up dulu. Una kan selalu kasih makan orang, kali ini kita kasih makan dia. Tapi dah boleh bawa ni. Kenapa? Ni aku rasa aku tak percaya Pak bawa. Saya boleh buat. Saya lah. Ada konten Kita yang buka ni. Saya boleh bawa dari sama. Kita tak tu pegang sedikit dia. Macam mana ni? Ini ni. Ain dah buat ni. Ain buat ayam dah. Ni ayam ke? Ada lagi tu. Ambil Pak Ewa. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat je lah. Mana pun happy. Cik kita kena. Jom. Tak apa. Yang ni okey je. Ni untuk hang calik dia sekejap lagi. Dia pakai makeup. Tak payah okey je. Aku rasa. Letakkan di atas. Aku nak makan. Nah. Sorok-sorok. Tak nak. Sorok ni sorok. Suara ni ke arah KL. Sorry Una. Betul. Putra yang terbaik. Okay. Jom. Kita jadi kuat-kuat tau. Siapa yang jamu depan dia? Saya. Share masuk share. Nyanyi orang-orang ya. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Asal birthday aku tak pernah ada orang sambut birthday dia. Abi yang biar aku tadi tu. Aduh, sambut aku. 4 tahun aku duduk sini. Perasaan? Apa perasaan? Abang rosak makeup aku hari ni. Ya Allah, nak ucapkan thank you untuk semua yang sambut birthday aku, ya Allah. Bisa. Terima kasih. Nampak lagi birthday kau lah. Dia tak malu, dia tak malu. 4 tahun aku duduk sini, tak ada orang pun sambut birthday macam ni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
yang wish pada sambut birthday saya hari ni. Saya Kita orang kongsi duit tau, beli cake. thank you. Tak minta duit kat aku pun. Tak pernah dapat celebrate besar-besar macam ni lah. Thank you family. Emal paling banyak. Terima kasih walaupun aku tak keluar duit tapi aku appreciate sangat. Tolong sambut je. Okey lah tu. Tolong sambut. Masalahnya Doa sikit. Habis. Makan. Rakyat perut. Baca doa tu. Suntu wabika. Bukan. Loh tu yura bertikaya arhamar rahim. Amin. Doa makanmu pula bang. Habis. Tahun. Orang pun orang sambut aku macam ni yo. Kecewa bodoh aku. Tak ada kek lain. Kek 4 tahun aku duduk dalam ni. Seorang pun tak pernah sambut ramai-ramai macam ni dekat office. Bukan. Aku cakap relax. Bukan. Nak potong kek. Makanlah, kenapa nak makan? tunggu potong step. Potong. Tak simple. Belum boleh lagi lah. Kejap. Rina aja. Dia tu tempat ya? Masuk lagi. Kenapa tak nak ambil ni? Ambil. Makanlah. Kita jangan diri kau. Panggil siapa dah ni? Ni siapa punya plan ni? Siapa punya planning ni? Ada je yang Oh yang ni kau Mira tu. Aduh tak nak cakap dengan aku. Amin, dah potong. Betul. Yang dua dah kau. Dari pagi aku tahan untuk ucap happy birthday dengan dia. Aku tahan. Kenapa tak Pak M? Maskara je. Selalu dia musyawarah. Dah lah, fine dah papa pun menangis. Itu maknanya Macam jamuan kelas tu. Jamuan kelas sekolah rendah. Weh, Ami. Wow. Nes popcorn datang. Belum Nes nak. Mana popcorn Nes? Kenapa dia guna? Ya. Sebenarnya aku dengan Pak M. Aku dengan Pak M potong prank. Terima kasih. Mana dia Berapa kali dah ambil? Selamat game kau. Lama minta suap punah lah tu. Nak suap undang. Apa? Suap punah. Apa dah suap? Jumpa orang suap? Jumpa. Apa? Makan? Makan ayam. Ayam ni Atas sikit, Mama Umrah. dia nak suap tak nak kok, Mak. Mana? Tepi bang bodoh. Balik tu ah. Suap tepi tu ah. Lagi suap semua orang. Tengok mula, Tepi pula yang makanan. Kau jumpa orang. Jawab bohong. Mina kita sikit kan. Okey. Mira. Sini. Mira. Aduh, lah pakai Muhammad Labai tadi lah. Sedaan wah. Nenek pasal sakit. Ya. Okey. Pada mak kita pada dia. Kan, main makan kan? Boleh berapa nak sikit kau? Ya, Aiman apa? Nak Nisa? Bisa matang sikit. Mau balik umrah kan? Okey, orang tak matang. Dah balik umrah, dah pakai baju singa. Ya Allah. Aiman. Astaga nak. Lembik tu. Itu tu. Atau kau aku mau masuk train. Bulgogi ada bulgogi. Siapa punya birthday? Aku. Colgate. Happy birthday. Terima kasih mana yang belanja. Semoga mudah rezeki selalu. Happy birthday Una. Thank you masak sedap. Dengan anda dah. Masuk train juga ni. Ni
Dia mau tak ais dulu ni, dalam peti. Apa? Dalam peti, pada sejuk sikit. Jadi apa, lembik sangat. Naik dah belum? Mengandungi 7 orang adik-beradik. Masuk berita. Bapak betul dua. Bapak betul. Bapak tau. Bapak lah kan. Apa dah kerja aku? Aku ikut dia. Kau nak makan dengan malu-malu. Ambil je. Betul. Nak banyak ke nak sikit? Takut. Pukul dia. Terima kasih. Jangan jual air aku. Oi. Mak, matang sikit. Matang sikit, Mat. Lagi umpan. Oh, lagi umpan. Kita dah perasaan. Ya. Masuk awal, jangan rapat sikit. Matang sikit. Matang sikit, Mat. Matang sikit. Kain dah dulu. Mak, rok buka. Okay, so sekarang saya nak wish proper lah. Tadi macam tak proper sangat sebab saya macam dalam kesedihan lagi. Apa nama? Air mata ni kan. Dia tak susun. Jom, share. Siapa nama? Dia Salah masuk ayat tak susun dia elok jadi ni. Siapa ini ya? Kita ada bukit lah untuk tu Una. Thank you. Dia okay. Macam mana? Sekarang dah pandai make up emo dah, bawah hitam. Gara-gara menangis tadi ni. Pandai dah make up effect sekarang kan sangat. Okay, aku lah dulu. Okay, Una, aku mengucapkan happy birthday. Semoga panjang umur selalu. Thanks sebab selama 2 tahun ni kau stay sama aku. Kau tak pernah tinggal aku. Sebab kau banyak tahu tentang aku. Walaupun macam mana pun ada orang baru kah, datang orang baru kah, kau tak pernah tinggal aku. Kering lagi. Kita Rina. Tak pernah serius. Kita Una. Sebenarnya dia nak ucapkan semoga lagi baju jaya. Amin. Sebab kita boleh nampak Una daripada dulu dia slow naik macam Bangga tangga. Dan moga tahun ni adalah tahun Una. Amin. Untuk Una, terima kasih sebab jadi orang kata kawan yang baik. Happy birthday yang ke-25. Walaupun hari ni hang memang tak ada mood, demam, tapi jangan risau, kami selalu ada untuk hang. Ya, betul. Dan semoga apa yang hang impikan semua tercapai. Amin. Okay, dapat share lagi. Kita tukar Okay. Untuk Una, happy birthday. Semoga berjaya lagi. And biarpun orang tak nampak kita dekat kamera kan, tapi Yeah. dekat kamera dia selalu ada dengan aku Ya. Macam tu lah. Depan tu new. Yes, sebab tak semua benda nak perlu tunjuk kan. Biarlah netizen nak cakap ni tak okey lah apa semua, tengok kami okey je. Dengan Rina. Tapi Sophie tengah buat review sekarang. So sebab tu Sophie tak boleh masuk. Betul. Sophie ada review. Echa tak datang. Echa demam. Najla demam. musim-musim. Asal. Wah, apa nama? Ini pun rapat juga belakang kamera. Dia boleh rapat dengan kamera. Ini kadang-kadang tidak omah dia pada. Betul. Tidak omah dia tidak. Ya, sekarang kita duduk dekat, Alhamdulillah. Okay, untuk Una, happy birthday, selamat ulang tahun, and asal mendoakan Una semoga lebih berjaya. Amin. Thank Betul, you. Una slow naik, and kami semua bangga dengan pencapaian Una. Una tak pernah memilih partner dengan siapa pun, and sentiasa buat yang terbaik. Happy birthday. Dan semoga Una makin naik lagi dan naik lagi walaupun dengan siapa Una berada sekarang. Amin. Ayah dia terpelanting. Okay, saya nak ucapkan terima kasih dekat apa semua yang plan semua ni. Tak kisahlah siapa yang plan lebih ke, keluar duit lebih ke apa, tak kisah. Yang penting apa? Ada lagi. Cip-cip kau kira ada surprise lagi. So nak ucapkan terima kasih lah sebab hari ni aku rasa macam aku tak dah ada mood sangat. Lepas tu tiba-tiba apa ni aku jadi macam Patut menangis. Jarang nampak Una menangis. kan? Apa tak Sebab menangis? mungkin aku ovulasi kot macam Rina. Ovulasi. Aku dah tanya ovulasi. Lepas tu Tak ada.
banyak benda yang terjadi lah dalam masa dekat ni. Thank you apa. Guys, itu saja konten kita pada kali ini. Kita jumpa next content. Bye.